mahal. Oh, piring mahal lagi tu? Oh, piring mahal tak boleh tahan. Kira Sungai Petani okey lagi lah. Boleh tahan lah. Boleh tahan lah. Kira boleh tahan, kira okey ya. Orang menjaga boleh buat, orang makan boleh buat. Ya. Okay. Pagi buka ke apa tu ke? Sudah ada ni? Kami buka pukul yang 4.30 sudah ada. Oh, 4.30 pagi dah. Oh. Awal lah. Awal lori sampai awal ya. Lori main malam. Main malam. Oh, lori main malam 4.30 pagi depa buka dah. Oh, pancing punya. Bukan tangkap pukatnya. Tu dengan telok pun ada ni. Ha, tu. Ini yang peluk. Telok dia ada. Telok macam mana sekilo? Peluk 20 je. Telok 20. Ha, tu. Telok nyonyok 20 eh. Santan berapa sekilo lah? 16. Oh. Lu naik harga santan pun tu? Lah kerja 20, belah kilo 20 kan. Ha. Kita nyonyok. Oh, kilo 20. Tu dia. Assalamualaikum. Jumpa kita lagi. Saya dekat Sungai Petani. Hari ni kita nak pergi mana? Kita nak pergi ronda-ronda tengok dekat pasar besar Sungai Petani ataupun wet market, pasar lama lah Sungai Petani dekat sebelah dengan UTC. Okey, jom tapi review tengok. Kedudukan market lama ni sebelah dengan UTC, tu depan kan, berdepan dengan stesen kereta api Sungai Petani. Tu kalau main market mana-mana pun mesti nak cari apa? Cari ikan, ayam, daging. Nak tengok yang segar-segar tu, yang murah-murah tu. Assalamualaikum. Macam mana lah? Apa ni, berapa sekilo lembu, daging? Price nombor 1 36. Oh, 36. Semua lembu tempatan eh? Dia dah. Sayok. Bagian sayok ni. Dia dekat belakang ni. Banyaklah jual ikan-ikan yang memang harga agak murah. Tempe satu berapa dah? Tempe RM3, RM3. Dia ni. Ini murah-murah lah. Baik, banyak habis dah ni. Tu. Sekap. Ikan kayu. Ini dia tu, harga apa dah ni? Ni pelotan RM12 sekilo. 15. Udang ni berapa? 20 sekilo. Ni 25. Udang kasar sikit ni. Ni 28. Ni udang rimau. Sekilo 41. Kasar-kasar udang ni. RM22 sekilo.
Ni ikan kayu, ikan kacang ni. Ni ikan apa? Ikan pelotan? Pelotan kan seludu? Seludu. Kilo 13. Oh, seludu besar-besar ni. Ni sekilo 17. Ini pula sekilo 24. Kalau ikan-ikan memang di belakang ni lah. Agak murah sikit. Tapi ni lebih kurang pukul 8.30. Banyak dah. Boleh katakan habis lah. Dia kena awal-awal pukul 7 pagi tu. Memang A lah. Banyak lah dia punya stok-stok dia jual ni. Orang mai penuh 310 mas. Oh, dia temenu 310 ya? Ya, 310 lah. 310 Dia. orang. Temenu mana? Temenu kola? Ni ya, kola. Kola punya. Temenu lemak ah. Ni lemak belakang ni lemak. Oh, ni belakang lemak. 310 dia offer ni, temenu lemak. 310 ringgit ni. 310. Ya, kena saya. Ni ada lagi. Kalau main market memanglah cari ikan yang segar-segar tu. Harga pun yang agak okey. Oh, ini ikan apa ni? Panjang. Selangin. Selangin putih 22. Oh, ni? Ni kapu. Kapu. Oi. Kapu laut dah. Kapu laut ya. Oh, 18 ya. 18 ni dia bunga ya. Oh, kapu bunga punya. Bunga dia murah ya. Oh, murah sikit. Dia kapu apa yang mahal sikit? Kapu itu longtan mahal. Longtan. Itu dia 40 dia lebih. Oh, sekilo ah. Itu sedap lagi lah no. Itu sudah ada sebab pakai. Ya. Ambil video ah. Tapi sini harga okey lah. Boleh tahan lah. Boleh tahan belakang ni. Kalau nak main market Serang Petani no. Kawan kita ada suruh main sini. Balik dia main nak balik sama dia main sini. Betul. Dia cakap Penang juga mahal. Oh, Penang mahal lagi no. Oh, Penang mahal cakap tak boleh tahan. Kios Serang Petani okey lagi lah. Boleh tahan lah. Boleh tahan lah. Kios boleh tahan, kios okey ya. Orang mereka boleh buat, orang makan boleh buat. Ya. Okey. Pagi buka pukul berapa tu ke? Sudah ada ni. Kami buka pukul 4.30 sudah ada. Oh, 4.30 pagi dah. Oh, Awal lah. awal lori sampai awal ah. Lori main malam. Main malam. Lori main malam 4.30 pagi depa buka dah. Tak apa kak. Tu. Boleh katakan yang belakang ni harga okey. Boleh tahan harga no. Kalau kau duit mati. Ya. Betul. Maka sedang dengan nasi mendekat ke Pak ni 13. Dulu mau. Betul lah. Dulu tak sampai RM10. Tu okey, ini market sudah lama ah. Lama boleh lah. 40 tahun lebih ah. Saya ingat saya kecil-kecil lagi sudah ada ni. Lepas tu dia renovate sikit kan. Di sini orang tidak. Dulu memanglah 40 tahun lebih, lepas tu dia ubah suai sikit lah, bagi elok sikit lah ni. Tapi memang lama lah market ni. Dia tu renovate lah. Tapi di belakang ni itulah kena main awal pagi lah. Nak beli. Nak ronda dulu. Beli makan. Mai tengok dulu. Mai kita tengok ni belah luar. Jadi kalau main market Serang Petani, dia belakang ni nampak tak? Belakang dia je murah sikit. Ni kalau belah dalam ni lah, nak market tu memanglah dengan ayam semua ada sini. Nampak tak? Tu je ayam.
Ikan-ikan pun ada juga sikit-sikit belah sini, tapi macam saya kata tadi lah, di belakang tu lagi banyak lah. Assalamualaikum. Ikan keli berapa sekilo dah? RM9 dah? Ya. Tu. Keli hidup-hidup begini. RM9 saja. Nah, ni kalau ayam sini. Nah, ni belah dalam lah. Oh, ni kabar lagi? Nyok-nyok. Oh, besar kan tu? Tu. Berapa sekilo nyok-nyok? 38 isi. 38 isi. Oh, ni kepala. Kepala 20 kilo. Oh, kepala 20. Ni. Kepala nyok-nyok. Kepala ni buat gulai sedap ni. Ni pancing semua boleh. Ni pancing nak kelambi pancing ni. Oh, pancing punya. Bukan tangkap pukatnya. Tu dengan telok pun ada ni. Ada memang telok tu. Ini yang peluk. Telok dah ada. Telok macam mana sekilo? Peluk 20 je. Telok 20. Tu. Telok nyok-nyok 20 Putih ni ada, nyok putih. Yang lain biasa lah. Oh, Boleh bakar ni pancingnya. nyok-nyok putih. Tu lah. Berapa kereta boleh potong lah. Dia main kuat dah. Tu. Nyok-nyok putih dia special sikit lah. Okay, mai kita jalan dulu. Dek, ayam sekilo apa dek? Sebelah. Kilo sebelah. Ayam fresh ya. Tu dengar tu. Ni belah tengah. Kiri kanan ada jual ni. Ni santan pun ada. Santan berapa sekilo dik lah? 14. Oh. Santan ni harga sikit lah ni. Tu. 14 lah ni sekilo. Santan segar. Tidak dulu berapa? Dalam 10 no? 10-12 lah. 10-12 tapi santan lah naik harga sikit. Tu nampak tu. 14. Yalah, lah ni harga naik tapi naik tak ni sangat lah. Okey lagi lah. Selalunya tu ikan, santan, sayur okey. Kadang setengah boleh beli dekat pasar tani apa kan. Ni santan lagi ni. Sekilo berapa santan? 14 no? Ya. Kalau ambil tak dengan 14 juga ni. Yang lain-lain ni ada je sayur. Tu barang-barang runcit. Tapi macam ni lah keadaan market lama Sungai Petani. Market yang berusia lebih 40 tahun. Dia lebih kurang 4.30 pagi dah buka dah. Ni 8.30. Dah kurang dah sikit lah. Ni bagian sayur. Nyok sebiji berapa? RM3. RM3. Santan tak jual lah? Santan ni abang. Oh sebelah. Ya. Oh ni nyok saja. Ni bagian santan. Ya. Assalamualaikum. Santan berapa sekilo lah? 16. Oh. Lo naik harga santan pun tu?
Lah lepas jual 20 belah tu 20 kan. Ha. Kita tanya yang Oh, kilo 20. Tu dia. Kita tanya yang. Iyalah. Itulah duk dengar cerita santan naik harga kan. Nampak macam mana tu? Sampai 22 apa dah? Oh tu. Oh. Belah-belah Sungai Elang 22. 22 dah. Sama dia 22 apa dah? 20 apa dah? Oh. Ha, tu. Kalau sebelah taman kami 22. 22 dah. 22 kilo. 2 kilo. Oi. Tidak dulu dalam 10 macam tu kan tu. Kami jual 9 lah tu. Ha. Biarlah. Harga nyok naik kan. Harga nyok naik. Oh yang santan naik tu pasal harga nyok naik. Nyok naik. Tidak lu nyok dia mana sebiji berapa? Dulu kira sebiji RM1.5. Sebiji dulu RM1.5. Dulu ni sebiji kira kilo. Oh, Tak kira sebiji lah. jatuh sebiji lebih kurang berapa kalau lah? RM4 lebih. Uish. Jauh lari tu. Jauh lari. Kalau pakai orang kerja, Betul lah. payah je lah. Dah sungguh lah pasal dia dengar kita apa? Santan naik kan. Punca pasal nyok naik lah tu. Tu dia lah. Lah ni pakai kilo tak kecil. Kilo baik jalan tu eh. Ha, tu dia tu. Santan naik harga pasal nyok naik harga. Nyok pula ni jual pakai apa? Pakai kilo lah, tak pakai biji. Nah, ni bagian sayur. Tu apa tu? Wah, ni toki lama ni. Berapa puluh tahun dah ni? Oh, terbelum lengat lah. Sekilo apa? 20. Ini dia. Kedai buka lagi lah. Kedai runcit. Tak buat dah. Tak buat dah. Ha. Oh. Ni si orang. Tak larat dah tu. Tu ni orang lama ni daripada muda dulu duduk menjual dah. Dulu ada kedai. Lah jadi market dah. Jual di masjid. Senang tu. Betul. Sili padi merah sekilo punya ada. Oh tak ada, dekat je. Ni bagian sayur-sayur. Ya, bagi dia 3-4 jam dia si. Ni bagian daging-daging kambing. Ni sayur lagi. Assalamualaikum. Ya, kambing tu dia. Kambing lah macam mana sekilo? Kau import kan? Kalau kampung? Kau 55. Kampung 55, import? Import 38 dah 45 dah. Oh, import daging lah. Ha? Import daging kan ada import kambing sekok-sekok. Kambing sekok. Kambing sekok sebelah sini lah nah. Kambing bor kan kambing ni. Kampung lah. Yang kalau importnya Import lah Australia kan. Australia. Itulah. Import Australia kan. Import Australia noh. Ni kambing-kambing ni. Tapi kalau ikutnya kambing tempatan lah sedap lagi noh. Katan lah. Kilo 5 kita sini tu. Iyalah, kilo tinggi sikit lah. Ni. Ni India punya. Boleh. Kambing. Macam tu lah keadaan. Kita boleh tengok lah dekat market lama ataupun pasar lama Sungai Petani, Kedah. Kalau ikut selesa tu memang selesa lah. Tapi banyak kedai nampak gerai yang tak buka ni. Tak tahu lah pasal apa kan. Dah tengah hari sikit ke. Saya ni dah 8:09. Lepas 4:30 pagi pun dah buka dah. Tu. Okey, sampai sini dulu. Kita ronda-ronda dekat market lama Sungai Petani.